Ramai yang tanya saya, kalau nak simpan emas, mana satu yang paling terbaik? Jawapan saya mudah saja tuan-puan. Sudah tentu 1 kilogram emas yang paling terbaik. Tapi saya faham tak semua orang mampu bermula besar. Poket kita tak semua yang sama dalam. Jadi pilihan yang terbaik bergantung sepatutnya kepada matlamat kewangan masing-masing. Kalau matlamat tuan-puan untuk jadi pelabur emas yang nak ambil peluang beli emas harga rendah, jual masa harga tinggi, item yang terbaik untuk tuan-puan adalah gold bar yang besar seperti 100 gram emas, 250 gram emas dan 1 kilogram emas. Sebab spreadnya lebih nipis, jadi lebih cepat nampak untung bila harga emas naik. Tapi kalau tuan-puan seperti saya, jenis penyimpan emas untuk jangka masa panjang, item kecil seperti 1 dinar atau gold bar 10 gram jauh lebih praktikal. Bila perlukan duit, senang nak jual sedikit demi sedikit tanpa ganggu keseluruhan simpanan. Jika tuan-puan ada tujuan tertentu, contohnya nak kumpul emas untuk kahwin, langsaikan hutang kereta, beli rumah, sediakan tabung pendidikan anak-anak atau dana persaraan tuan-puan, simpanlah secara konsisten setiap bulan melalui akaun Masgap Public Gold. Bila dah cukup banyak, boleh kumpul sehingga 200 gram emas dan ke atas supaya lebih signifikan dan cukup membantu capai matlamat besar tuan-puan. Contohnya seperti testimoni penyimpan emas ini, iaitu Tuan Hafiz Syafi'i yang menyimpan emas kurang daripada 2 tahun tapi berjaya capai untuk settlekan segala hutang kereta beliau dengan simpanan emas. Tanya saya ucapkan. Jadi kalau tuan-puan masih tertanya-tanya mana emas yang terbaik untuk disimpan, pilih berdasarkan matlamat tuan-puan. Yang penting bukan berapa besar tuan-puan mula, tapi sejauh mana tuan-puan konsisten. Kalau nak saya bantu kira dan rancang pelan simpanan emas ikut bajet tuan-puan, bertekan link di bio saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!